Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik Ain rasa macam Cik Ain nak makan nan cheese. Tapi Cik Ain tak nak makan yang dekat mamak. So Cik Ain pergilah cari barang. Kita nak pergi beli masak dekat rumah mak mertua Cik Ain. Okey, mula-mula ni kita masukkan air suam. Minta maaf naik siapa yang terkejut tadi kan. Okey, lepas tu kita akan masukkan susu sebab Cik Ain nak rasa kita punya tu belum lemak lagi. Kalau lagi masuk susu ni dia lagi lembut lah. Nak pula Promax ni dia punya susu tepung dia daripada grass fed. Lembu-lembu dia memang makan rumput. Bukannya makan dedak. Okey, lepas tu kita masukkan tepung. Dah masuk tepung. Tadi kan kita dah masuk yeast, gula apa semua kan. Kita kacau je. Dah lepas masuk bahan tu semua, kita kacau je. Senang. Cik Ain ni tengah bunyi kereta kan. Sebab Cik Ain dalam kereta. Lepas tu kita akan masukkan Pure G. Cik Ain akan masukkan apa nama ni? Minyak sapi. Minyak sapi. Kita akan masukkan minyak sapi supaya lagi naik aroma bau premium tu. Gitu. Lepas tu kita akan uli guna tangan lah. Susah pula nak uli pakai senduk ni kan. Lepas tu kita akan uli sampai dia sebati dan juga dia dah jadi a big bowl lah. Dia dah jadi bola besar gitu. Nampak tak? Dah nampak macam smooth ni kan. Okey, kita akan perap sekejap dalam setengah jam. Jadi macam gini. Okey, bila dah jadi macam ni, dah cantik lah. Kita tapur tepung sikit, kita cocok-cocok keluarkan air bubble tu. Nampak tak? Dia punya boleh stretchy macam tu kan. Okey, so kita akan bahagikanlah dough ni kepada beberapa bahagian ikut kepada size yang you guys nak lah. Cik Ain bahagikan dalam 6 lah lebih kurang, 6 pieces. So untuk resepi 2 cawan tepung ni dapat 6 keping roti nan. Begitu, okey. So kita potong-potong je lah. Senang je. Kita potong-potong je. Cepatlah sikit. Lambat je kau potong. Okey, dah habis potong tu. Okey, kita gilik-gilikkan dia. Kita rollkan dia, lepelkan dia sebab kita nak bubuh mozzarella. Untuk nan cheese ni better kita pakai mozzarella lah, baru dia ada efek tarik-tarik. Korang boleh mix dengan cheddar juga, tak ada masalah. Tapi yang shredded punya lah yang dah parut. Okey. Lepas tu korang tepek-tepek dulu sebab kalau korang terus kereta tu bahayanya. Kalau you guys terus lepelkan, nanti dia pecah. Okey, lepas tu kita akan masak atas pan, non-stick pan lah better. Tak payah bubuh minyak, tak payah bubuh apa. Nampak tak dia gebu? Kita lambung-lambungkan dia macam gitu. Gitu sekali lagi. Dah masak ke belum? Kali ni pan tak jatuh nampak tu cantik aja. Lepas tu sementara kita tunggu masak yang lain tu, kita boleh buat dia punya drizzle minyak sapi tadi lah. So kita ada minyak sapi yang Cik Ain dah microwave. Kita letakkan bay leaf. Lepas tu kita sapulah atas tu. Ini nak bagi lagi extra rasa tu naik lah. Sapu-sapu gitu je, brush tak ada sebab Cik Ain kan dekat rumah mak mertua. So apa lagi? Tarik lah. Tengok boleh tarik tak? Nampak tak? Ui, panas kawan. Kena boleh tarik-tarik tu. Kena makan panas-panas. Kalau tak nanti dia punya cheese dia dah sejuk, dia dah jadi kenyal dan keras, dah tak sedap. Roti dia lembut, cheese dia lembut. Perfect. Jangan lupa cuba. Bye.